Sami Velu dan Khalid Yunus pernah panjat kedutaan Indonesia, turunkan bendera Indonesia dan menggantikannya dengan bendera Malaysia sebagai tindak balas terhadap rakyat Indonesia yang pada waktu itu membakar kedutaan Malaya sewaktu konfrontasi Malaysia-Indonesia 1963 dulu. Inilah sikap anak bangsa yang kita inginkan. Ada masa kita bertolak ansur, ada masa kita kena langsi supaya maruah negara terus terbela. Peristiwa ini juga jelas menunjukkan bahawa kita akan kuat kalau perjuangan itu mendapat penyertaan dari semua kaum, bukan satu kaum saja. Peristiwa ini juga membuktikan betapa cintanya kaum India terhadap negara kita. Maka jangan sangsi lagi dengan ketaatan bukan Melayu pada negara ini. Apapun, konfrontasi Malaysia dan Indonesia sememangnya detik gelap bagi kedua-dua buah negara, dan Alhamdulillah ianya selesai dalam tempoh yang begitu singkat. Semoga Malaysia dan Indonesia terus aman damai dan dapat menyelesaikan masalah dengan jalan diplomasi. Kongsikan video ini supaya lebih ramai yang tahu akan peristiwa bersejarah ini.